Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni gerak pelan-pelan lah. Cameron Highlands. Hari ni berapa bulan lah? Tengok jam. Tahu apa dia punya ni ya. Bersih lah. Tu kita ikut jalan dalam kot. Si minyak dekat Petronas. Lepas tu terus lah. Kalau jalan belakang ni lambat. Dia pusing kot. Kalau kat kampung kan. Oh, daripada Koh Samui ya. Tak keluar motor ni, baru nak keluar balik. Yang lama lah dia berehat. Dekat kampung Ketio dalam kampung Kuih Tiaw. Ketio tak tahu sejarah dia. Dia memang kampung Ketio. Santai segar, tenang kampung ni. Orang bencin syok tu. Wah, nak tenang jiwa boleh lah. Tempat kampung raya tu pun macam tu juga. Ni kita tengok apa ada ya. Jadi kalau dah naik atas tu sejuk lah. Dia nak ambil suasana sejuk pula. Ayan. Jalan ni dia straight look. Kona kiri sikit, turun dia muka bumi dia tak ni lah kampung. Tanah rendah, tanah tinggi. Tak kira naik balik. Macam itulah. Sama di Pekan pun. Jadi cantik kereta dia. Angin tolok. Oh my god. Ada bumper last lah ni. Okey lah. Oh, minyak pun 3.2 dah. Dia isi minyak lah. Saya kan isi dekat Poping lah. Wah, kita cukup lah ni. Saki baki minyak di Thailand tu hari PTT tu masa ada lagi. Last isi tu. So ni dah kawasan dia. Tu ada tulis apa. Lepas tu kita kona kanan. Gelap sikit lah bawah ni. Kena lalu bawah apa, laluan tu dah ada cat biru dah. Okay, kita naik atas. Terus bagi signal kanan. So dia lalu motor lah. Kereta tak boleh lalu. Pada dia pernah sampai lah. Okay. Dia ada dengan motor lah. Guna jalan lalu tepi orang nak ambil AC. So Simpang Pulai pagi ni 9.41. Cantik lah. Check in pukul 2. Pukul
dia nak bagi kunci awal nasi lah. Lama tak jumpa simpang ni. Ada bumper kecil juga, pelan-pelan. Ni macam biasa. Tempat ni mesti ramai orang. Nak ke simpang Ipoh, nak ke Cameron Highlands, semua ada. Budak muda banyak kan. Jadi kita pelan-pelan ikut dulu. Makan dulu lah. Sampai pagi tempat biasa. Apa nama, kedai ujung belah kiri ni. Lupa nama, banyak sangat kedai singgah. Sampai lupa kedai. Cameron Highlands sekarang ni tak macam dulu lah, boleh walk in. Hotel ada je kosong. Sekarang ni kita booking lah. So kita dah booking lah. Kita nak ke restoran Din. Ingat Din. Restoran Din ni macam-macam lah dia jual. Ramai pula tetamu dah dekat dah. Jadi restoran dia ni kena pakai ekor sebab dia menurun. Dia menurun. Tu ada je motor. Okey, alright. Ada potato ori. Siap. Masuk situ ke? Dori ada. Ada yang goreng, murtabak, samosa, kari kepala ikan. Mantap. Dengan lauk-lauk macam-macam ada. Okey. 100 layan ya. $14. Okay, thank you. Okay, terima kasih. Okay, sampai Petronas Simpang Pulang ni. Lodging, Petronas Lodging. Masih minyak penuh-penuh. Kita nak datang. Banyak motor lah. Banyak motosikal. Sini pun penuh. Orang putih pun ramai. Kita ambil yang tengah. Petronas ni apa? Penuh angin nak check tak ya. Naik terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. On the 24 Januari 2026. Nak kamera jalan ni berlaku sikit lah.
lah balik Pattaya tu, tapi baru servis sekejap. Oh, ini lah air dah leceh-leceh. Cocok. Dia ambil pula kira. Lagu habis. Dulu. Teruk. Memang teruk. Tutup nafas. Kau kain. Kau tak boleh buat apa lah dia punya tu. Teruk kan. Kalau turun kena hati-hati lah. Sebelah kiri tu ada AEM. Sini 80 lebih. Wow. Slow lah. Dah dulu dah dulu. Tak lalu. Bawah tu ada lagi satu. Kalau pasal tu ada kamera. Ada kamera? Selalu ada. Oh, tak ada. Orang ni hari ni tak Google. Dia pencin tu. Alright.
Penuh. Tengok penuh. Dah ada sos coklat lah. Dah ada baru. Nabi. Macam penuh tapi tak penuh kot. Tak singgah. Ya. Depan atas ada lagi McDonald. Di McDonald tu. Telefon McDonald tau. Okey, dekat Rincang tu sentrum night market lah. Cameron Island tu ni ramai orang berbuka tu nampak ada. Dia angkat tali tari kain tu naik atas. Semua buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berat ni. Cuy. Kota. Okey. Hah? Oh. Ada kereta lalu. Tadi tak ada kereta, ni ada kereta pula. Wah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So, cantik tempat dah. Tengok aku malam sempat nak pergi sini. Bayang tengok banyak permainan lah. Bateri baru ganti lah, pakai box. Bismillah. Yang tempat ni senang, agak slow lah. Ni nak buat apa ni, laman lah ala negara barat. Oh, nak buat lagi bangunan. Nah, lapar. Centum. Banyaklah kata-kata dalam kai sketches pada tu, sketches kasut. Papan tanda jam menara ni dia ada tulis berapa darjah Celsius. Kalau sejuk kita tahu lah berapa hari ni. Ni tengah hari je ni. Berapa darjah ni? Ada tutup. Tak on. Macam
orang pakai zone test. Ini sentral mah. Ada kedai Dulang Pahang. Banyak kedai. Renimat. Poliklinik. Ada poliklinik dalam ni. Okey. Sebanyak benda lah. Dah banyak perubahan lah dekat Cameron Highland ni. Kita dekat Berincang. Berincang. Satu lebih lah. Masuk lah. Sejuk juga. Cantik lah suasana dia tu. Vibe. Sejuk lah. Tenang fikiran. Syok gila. Semalam dia ada pasar malam. Jalan dia pergi kampung sedia kat sebelah kiri. Oh sweet. Stesen minyak tu buka dah apa? letak stiker. Siap bagi letak stiker dia umur papan tu. Dia okey lah, friendly lah. Tunggu stiker baru nak sampai. Dah buka dah stesen Minyak Shell. Ni Centrum. Kita biasa tidur dulu.
Visa Atrium. Saya duduk dulu. Kampung sedia lah bawah. Penuh orang foto. Strawberry abang, nasi lemak abang, strawberry semua bawah tu. Okay, sampai dah hotel yang kita dulu selalu base station. Base station ni okey, tapi kalau ada ramai menjerit apa, mendengar kot. Kosong. Taman sedia kira. Sejuk. GPJ sampai apa tu? Sampai jom kopi nanti tu. Okay, tanah rata. So pelan-pelan di bumper ni. Bumper. Okay, sampai dah Tanah Rata. Tanah Rata ni syok lah. Dia banyak orang putih duduk ni. Kita ambil kanan nak pergi belakang ni, Prima banyak kedai. Ramai yang tak tahu. Kita ke kanan. Ni trafik, cawangan trafik Tanah Rata. Belakang ni Prima. Kita pergi cari nasi kandar Melayu. Nama nasi kandar. Kalau sini glamour lah orang makan. Macam bau kentut ni. Alamak, bumper tak ikut spek lah. Tu masalah. Tinggi bumper dah. Okay, right. Smack ada lemah tu. Pendah. Tempat orang kaya. Okay. Mana kedai? Depan ni. Aku pening lah. Depan lagi. Silap. Dekat Raudah. Sangkut juga sikit tau. Dah buat slow pun sangkut tau. Sini lah. Ni ada nasi kandar Melayu. Wah, banjir. Batu. Bungkus je tak apa. Kita bukan nak makan situ. Bungkus. Siapa nak bungkus? Wah ke abang? Abang bungkus? Ya. Saat tengok mana kosong. Parking penuh. Ramai. Orang dah tahu dah tempat ni. Dulu tak ramai. Ayam goreng dengan daging. Dua. Okey. Okey, alright. Tengok dengan lauk. Mantap lah. Daging dia.
Tengok daging dia. Ini dia punya kuah lah. Nasi kukuih. And then dia punya lauk-lauk belah ni. Order Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Order Malaysia. Dah kuat. Mantap. Bau. Bau dah boleh tahan. Habis ambil punya lauk lah. Nak goreng. Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi putih tak. Nasi kuning. Ini kepala ikan, ayam berempah, ayam bawang, sampai bendi, telur. Ada yang lain. Kuning. Ayam goreng tak ada habis. Oh tu baru sampai. Mantap. Ayam goreng lah nanti. Nanti ayam. Tak ya kita minta sekali. Sekali. Nasi putih 2 bungkus. Nak ayam bagian tu. Kepok. Kau minta. Saya dia ambil. Okey, 2. Ayam kepok. 1 lagi ayam isi ya. Okey, mantap. Lepas tu awak nak apa? Hati. Yang kepok tu nak hati. Hati apa? Yang tu? Hati. Lepas tu? Kuah campur. Daging tak nak? Kuah campur. Kuah campur ayam tu, ayam peha ke, lepak ke. Potong saya potong Okey, cantik. Saya punya bol sotong. Sotong 2 lah. 2 okey ha. Okey. Lepas tu kuah campur. Kuah campur. Sayur. Kobe. Sayur kobe bang. Okey, siap. Okey, cantik. 2 lah. Papadum. Okey. Ni abang. Air apa? Nescafe OI. Tu 13.8. Okey. Kak buah cabai tu kak macam ni? Boleh. Air? Air tak dapat air? Ais kosong tu. Abu, ais kosong 1 minum. Saya besar abang ambil tu. Saya tak. Boleh ya? Pakailah tangan. Ni abang. Okey, mantap. Okey, cun. Berapa kau? Air apa? Air tak payah ke? Ya, boleh lepas tu. Okey. Bulan puasa kau masuk pasar malam? Masuk bazar kan? Pasar malam bazar kan? Masa dekat sini Jangan ratok.
Dulu yang sebelah Pincang kan. Lepas tu pindah sini kan. Lama dah. Oh, 2 tempat. Malah ambil berincang. Tanah saya berincang tu saya sepi. Lepas tu tanah rata pun saya sepi yang kat belah corner tu. Bulan puasa je ni. Yang ni nak bungkus kau. Nak bungkus. Ha. Berincang malah nak ambil. Sebab yang berincang ni beratok panjang. Malah nak gangkut. Mengangkut kan. Letih jauh kau. Iyalah, hari tu pun beratok, berebut kuah daging. Kalau kau nak minta kuah daging boleh tak? Teringat kuah daging pula. Tambah. Oh sorry. Nak kuah je. Nak daging satu. Banyak sekali. Ketui ya? Faik daging ketul ni bungkus. Saya teringat kuah daging kau. Berapa duit kan? Tambah. 3. Ha. Abang nak bagi ketul. Buat dua ketui lah kau. Kira senang kira 2 ketui. Ha. Kuah daging tu laku. Kalau beratok tu berebut. Okey boleh. Daging RM7 ni. Yang ni 2 ketui ya? Kuah daging. Oh bukan orang lain. Yang tu macam buku Kira air satu. Jadi buku tu. Ambil buku. Sekali. Okey. So kuah daging dia sedap lah. Daging dia sedap. Okey. Daging 2 ketui RM7. Dah bayar dah RM7. 2 ketui. Dah bayar dah. Plastik tu saya tak ambil yang bang kirim ni. Saya biar tu. Ini bulan puasa berebut baru teringat. Bulan puasa Memang glamour pun daging ni. Oh, nak sampai turn kita tu tinggal itu hari tinggal seketui. Nasib ada. Lepas tu orang belakang nak potong queue. Nasib abang yang jaga tu dia perasan kata, "Oi, batok kata." Dia kata, "Oh, saya dah sampai lama." Padahal potong depan kita. Abang tu nampak. dia betul lah. Berebut. Pandai pusing. Gitu pun. Macam ni pun ada lah. Dia lepas tu dia nak suruh kita ngaku dia duduk depan kita lama. Mana boleh lah. Orang lain belakang ni kesian lah kan. Itu dengan lauk tu. Dengan plastik ujung. Ni dah. Betul. Okay, masih. Sorry. Okay, kita nak ke hotel. So nak beli air ke apa, dekat-dekat hotel tu ada lah. Alright. Oh, syok lah, tenang lah. Jaga kesihatan. Tu yang saya lupa. Buang sampah tu. Banyak orang putih dia. Ni nak pergi situ kena pusing sampai itu. Dia tu, kalau orang setengah orang dia menongkah harus lah. Sebab depan tu Masya Allah.
Dalam ni ada kedai kek tu. Apa nama tu? Macam British style ke apa ke. Sweden. Ya Allah, siapa pula ni? Orang apa tu? Ada Dobby. Belakang atas DIY. Ada kedai 24 jam ni. Oh, pakai kupon lagi ni orang putih. Minum Bistro Cafe Cameron Highland. Ada benda lah. Tarik. Oh ni ha. Okay. Hotel lah. So hotel kita kat kanan ni lah. Orang putih duduk ni. Minum apa? Oh, Monday Brew lah. Ke bukan? Traveller Kitchen. Ni ada orang duduk. Duduk je lah kot, tak minum. Ni 7-Eleven kau nak beli. Hotel kita tu ha. Mana lah? Ha tu Orchid Haven. Tempat sini lah. Tempat parking motor. Macam sempit pula parking motor. Tu hari parking motor lah sini Okey lah sini lah. Siapa? Oh dia orang padam Padam? Padam ke apa? Ke ni kot memang tempat motor ke? Yelah boleh tu betulnya. Dia dah padam. Yes. Okay, alright, cuk. Oh, lambang SD Rukuk pun sampai dalam tu sampah. Allahu Akbar. Alhamdulillah sampai. Mantap. So Cameron Highland Tanah Rata, tapak Pekan Sari. Oh cantik. Sierra Camellia. Oh putih lah. Sejuk ah. Together, have I told you yet today?